Tanya kepada semua pelajar-pelajar dapat hadir pada pagi hari ini. Unit Y Unit Y dapat hadir pada hari ini untuk taklimat PBS 2. Jadi ini untuk taklimat PBS 2, kita akan ada 2 slot taklimat untuk PBS ni, iaitu yang pertama taklimat berkenaan garis panduan dan yang kedua adalah taklimat berkenaan dengan PB lah. Dan untuk taklimat berkenaan dengan garis panduan, saya akan berikan kepada anda. Untuk taklimat berkenaan dengan PB akan diuruskan oleh Haji Abu. Okey, jadi untuk taklimat pagi ni berkenaan dengan garis panduan, saya sharekan dulu slide ya. Okey, PBS ada pembetulan sikit kat situ. PBS ini adalah sebenarnya bukan barulah untuk awak PB, sekejap saya betulkan sekejap. Okey, ada nampak slide saya tak? Belum lagi kan? Sekejap Okey, PBS ni bukan barulah untuk awak sebab awak dah melalui PBS yang kedua. Jadi taklimat ni adalah taklimat yang kali kedua yang awak akan dengar berkenaan dengan garis panduan. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang kita kemaskini. Mengikut kepada situasi semesta inilah pelaksanaan PBS 2. Garis panduan dia masih sama, cuma mungkin dari aspek masa dari aspek pelaksanaan dia tu kita kena kemaskini. Jadi sebab itulah kita kena beri lagi taklimat berkenaan PBS ini kepada anda supaya pelaksanaannya di pihak anda sama seperti kehendak dalam garis panduan. Kita tak nak ada kecelaruan pelaksanaan. Okey, jadi untuk PBS taklimat PBS ini saya mulakan dulu dengan memperkenalkan dulu ahli unit praktikum. Jadi untuk pelajar ketahui, sekarang ni unit praktikum telah ada penambahan ahli. 2 orang pensyarah telah masuk ke dalam unit praktikum, iaitu Tuan Haji Abu Kasim sebagai penolong ketua unit dan Cik Saswati pensyarah di unit praktikum. Dia juga merupakan penyelaras lah, penyelaras praktikum juga. Okey, jadi Cik Sas dan Haji Abu akan bantu untuk menguruskan menyelaras kursus PBS ini. Haji Abu akan menguruskan penyelarasan untuk PBS 2 dan Cik Saswati untuk PBS 1. Okey, jadi saya nak pelajar clear bahawa dengan siapa pelajar patut rujuk berkenaan dengan urusan persoalan berkenaan tugasan PBS ke, pelaksanaan PBS ke. Jadi anda boleh rujuk dengan saya, Haji Abu, Haji Nagai untuk unit Y. Kalau untuk PBS 1, Cik Saswati. Okey. Dan kita juga ada dibantu oleh PO Cik Azrul Haizal, Haji Nakai tetap bersama dengan unit praktikum dan Puan Rosidawati pembantu makmal dipinjamkan untuk membantu unit praktikum. Jadi kalau ada urusan berkenaan dengan dokumen, nak menghantar dokumen, anda akan berdepan dengan Encik Azrul Haizal, Puan Rosidawati, Haji Nakai, Puan Haji Nakai. Jadi sila berurusan dengan proper lah, beradab. Okey. Jadi panggillah mereka ni encik, encik, puan. Okey, seterusnya saya pergi ke taklimat kita, yang mana apa yang saya berikan ini adalah merujuk kepada buku garis panduan ini. Buku ini diberikan kepada semua ketua-ketua jabatan untuk dirujuk dan dalamnya ada kandungan yang mana
ada bahagian untuk pelajar. Ada bahagian untuk pelajar. Jadi kepada pelajar kita hanya berikan bahagian tertentu sahaja. Kita tak bagi keseluruhan buku. Okey. Okey, jadi yang pertama adalah berkenaan konsep konsep PBS. Jadi untuk pelaksanaan amalan profesional dalam program awak, program yang unit Y ikut, program pendidikan guru yang unit Y ikuti di IPG, PBS anda akan berlangsung selama 2 sesi, 2 fasa, 2 fasa. Yang pertama PBS 1, kemudian PBS 2. Dan kali ini semester ini anda laksanakan PBS 2 selepas anda telah menyelesaikan PBS 1. Jadi setiap konsep atau komponen amalan profesional ini dilaksanakan dengan berjujukan. Maksudnya dia tidak boleh melompat. Dia mesti diikuti. Jadi selesai satu baru boleh ikut yang berikutnya. Okey, dia ada prasyarat. Jadi ada situasi di mana pelajar yang nak melaksanakan, nak tangguh PBS 2. Bila dia tangguh PBS 2, praktikum 1 dia akan terjejas. Dia tak boleh laksanakan praktikum 1 bersama rakan-rakan. Automatik terbabit juga, terpalit juga praktikum 1 pelaksanaan dia. Jadi bila berlaku penangguhan, kena hati-hatilah sebab subjek ini ataupun gagal kalau gagal kursus, sebab kursus ini adalah kursus prasyarat. Kalau tak selesai satu maka tak boleh ikut yang berikutnya. Okey. Jadi saya harap pelajar semua faham. Jadi selepas ini anda akan pergi ke praktikum 1. Praktikum fasa 1 pada bulan Ogos. Okey, seterusnya praktikum 2 dan internship lah tahun berikutnya. Okey, untuk PBS ini seperti yang anda semua ketahui dia adalah salah satu amalan komponen dalam amalan profesional. Pelajar wajib ikut. Okey, yang mana pelajar akan belajar cara memahami situasi menjadi seorang guru dari perspektif sebenar. Guru sebenar tu macam mana? Sekarang ni anda rasa macam anda dah jadi cikgu dah ni dekat IPG. Tapi belum lagi cikgu yang sebenar, baru cikgu olok-olok je. Anda pernah buat micro teaching, itu mock lah cikgu olok-olok. Ngajar kawan-kawan sekelas. Sekarang ni waktu PBS anda akan perhatikan cikgu sebenar tu macam mana dia jadi cikgu sebenar. Nanti bila anda belajar di IPG, anda akan cuba menjadi seperti mana cikgu yang anda lihat di sekolah. Okey, kemudian memahami sekolah sebagai institusi pendidikan. Jadi daripada pemerhatian dalam PBS ni anda akan tahu sekolah tu merupakan institusi pendidikan, situasi dan sistem dia macam mana. Dia ada pentadbiran, dia ada komuniti, dia ada dasar-dasar yang diikut. So anda kena belajar waktu PBS ini. Pemerhatian anda melalui pemerhatian. Kemudian memahami peranan guru melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah. Jadi waktu PBS ni lah anda akan buat tugasan pemerhatian, membuat tugasan penelitian dokumen dan merefleksi segala tugasan-tugasan yang anda laksanakan di sekolah. Segala apa yang anda nampak di sekolah anda refleksikan. Dan anda juga akan berinteraksi dengan pihak sekolah yang terlibat dengan sekolah untuk mendapatkan segala maklumat-maklumat yang perlu berdasarkan kepada tugasan yang diberilah, berdasarkan pada pentaksiran berterusan. Okey. Objektif untuk PBS ini adalah yang pertama
anda akan menghayati kerjaya sebagai seorang guru dalam situasi sebenar. Okey, nak membina sikap positif terhadap profesion keguruan. Jadi kita nak melatih anda membina sikap positif. Macam mana anda tengok cikgu tu positif mengajar dalam keadaan macam-macam situasi, murid yang pelbagai. Okey, jadi kita nak anda belajar di situ daripada pemerhatian itu. Okey, kemudian bila anda melalui praktikum nanti anda boleh faham, boleh cuba aplikasikan melalui pengalaman anda di melaksanakan PBS ini. Okey, kemudian memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Jadi anda akan pergi sekolah yang mana sebelum ni mungkin bukan sekolah anda pernah masuk. Jadi anda akan tengok budaya yang pelbagai di sekolah itu. Sebelum ni tak pernah masuk sekolah rendah ini. Ataupun mungkin sekolah ini adalah sekolah lama anda. Jadi anda akan memahami lebih jelas. Sebelum ni anda sebagai murid. Sekarang ni anda sebagai pemerhati dahulu. Pemerhati untuk melihat macam mana cikgu-cikgu di sekolah tu, pengurusan di sekolah tu membentuk, mengorganisasikan sekolah tersebut. Menjalankan sekolah tersebut. Jadi di sinilah anda faham macam mana berlakunya pengurusan pentadbiran itu. Okey, kemudian yang keempat, memperolehi pengetahuan tentang pengurusan sekolah. Okey, sama macam tadilah anda akan berjumpa dengan pentadbir sekolah, melihat macam mana dia menguruskan sekolah tersebut. Dekat sekolah ada guru besar, ada PK, ada guru-guru kanan. So apa peranan dia? Apa peranan guru-guru masing-masing dalam bidang tugas dia? Okey. Kemudian memahami sistem organisasi sekolah. Anda akan tengok di sekolah tu ada carta organisasi. So dalam carta organisasi ni macam mana setiap orang itu mengambil bahagian, ditugaskan. Okey. Kemudian mengenal pasti dasar-dasar pendidikan masa kini. Jadi anda akan mula membuat satu analisis di sini di mana anda akan melihat dasar-dasar yang ada kerajaan sekarang umumkan tentang pendidikan, adakah di sekolah itu dilaksanakan? Okey. Sejauh mana pelaksanaan di sekolah itu mengikut kepada apa yang telah ditetapkan oleh dasar ini? Okey. Adakah tercapai dasar-dasar ini seperti mana yang telah termaktub dalam kehendak penggubal dasar? Adakah dasar itu dilaksanakan dengan jayanya ataupun ada kekangan ataupun ada konflik, ada penambahbaikan. So di sini dah nanti anda akan buat satu analisis juga. Okey, kemudian mengumpul maklumat tentang pengurusan dan program-program. Okey, jadi dalam pemerhatian anda bukan sahaja melihat dengan mata, okey, mendengar dengan telinga, tetapi anda juga menggunakan panca indera anda untuk mengumpul maklumat-maklumat tentang pengurusan dan program-program yang berkaitan dengan dasar yang anda lihat tadi. Okey. Kemudian membuat refleksi terhadap program-program yang dilaksanakan. Okey, dah tengok program di sekolah itu macam mana berlangsung. So anda buat satu refleksi. Refleksi kendiri tentang pendapat anda berkenaan program itu. Hasil daripada penelitian. Bukan pendapat kosong, tetapi melalui pemerhatian tersebut. Okey, kemudian yang ke-9, mendapat pendedahan awal tentang perancangan dan pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum. Okey, jadi anda akan tengok macam mana sekolah buat perancangan dan pelaksanaan kurikulum dan co-kurikulum. Okey. Kemudian memahami kaedah dan strategi pelaksanaan PDP. Okey, pergi masuk dalam kelas, tengok cikgu mengajar, tengok kaedah apa yang cikgu ajar, sama tak macam pensyarah ajar, kaedah ini diikuti ataupun ada penambahbaikan yang cikgu tu buat daripada kaedah itu. Apa strategi yang cikgu ambil kalau berdepan dengan murid yang rencam, yang banyak banyak dia punya karenah dia, mengikut kepada dia punya situasi, sikap pelajar, sikap murid,
disiplin murid. Jadi apa strategi yang cikgu tu gunakan? Okey, jadi awak masuk kelas dan tengok, perhatikan. Bukan untuk condemn cikgu tetapi untuk meneliti, memerhati, meneliti dan mengenal pasti. Serta membuat refleksi. Okey. Kemudian membina kemahiran interaksi dengan murid, guru, kaki tangan sekolah dan komuniti. Jadi anda akan tengok anda sendiri akan berdepan dengan mereka. So ni tak ada malu-malu dah. Bukan tak ada malu tu maksudnya tak perlu rasa malu masuk sekolah. Kita kena ada batas dia. Jadi kita kat sini akan berdepan dengan macam-macam orang. Kita kena memesrakan diri dengan membina kemahiran interaksi dalam diri kita. Jadi bila awak masuk sekolah, bila anda masuk sekolah, anda akan berjumpa dengan yang pertama sekali orang yang jaga pintu pagar sekolah, iaitu Pak Gad. So macam mana anda berinteraksi dengan Pak Gad tersebut? Adab anda berhadapan dengan Pak Gad tersebut walaupun dia hanya menjaga pintu pagar sekolah. Jadi itu adalah kemahiran interaksi, yang anda akan cuba bentuk. Kalau sebelum ni buat tak kisah aja, lalu depan pintu IPG tak tegur pun Pak Gad, tak angkat tangan pun dekat Pak Gad. Tapi sekarang ni awak waktu PBS ni latih diri untuk beradab dalam berinteraksi dengan orang yang pelbagai tahap di sekolah. Kita ada Pak Gad yang paling mungkin kejayaannya di sekolah itu dia paling rendah tahapnya. Ada tukang kebun, so kena tegur. Makcik kantin, cikgu-cikgu sekolah, rakan cikgu-cikgu sekolah ni juga akan jadi rakan anda. Kemudian anda akan berhadapan dengan PK yang mungkin tinggi sikit dia punya level kejayaannya, dan guru besar yang paling tinggi di sekolah tersebut kerjaya tertinggi dalam organisasi sekolah, tahap tertinggi. Okey, kemudian macam mana anda berinteraksi dengan guru besar? Dia tak sama. Bila anda berinteraksi dengan guru besar, dengan guru biasa, dengan Pak Gad, kita ada dia punya cara dia. Dan tolong bila berhadapan dengan cikgu, walaupun cikgu tu akan jadi rakan anda, jangan panggil cikgu tu kak-kak, abang-abang. Panggil puan, panggil cik, panggil nama yang sopan lah. Jangan terus masuk sekolah tu terus panggil kak. Kak, saya nak ni, tak boleh. Kalau dia membenarkan baru anda boleh panggil lah. Tapi secara propernya, secara lebih baik je, anda panggil dia dalam keadaan yang panggilan yang sopan. Okey. Kemudian menghasilkan kajian lapangan berkaitan dengan kurikulum, co-kurikulum melalui maklumat yang diperolehi di sekolah. Okey, jadi anda akan buat kajian lapangan. Okey. Seterusnya strategi pelaksanaan untuk pelaksanaan PBS bagi dua fasa ini, PBS 1 dan PBS 2, unit A dengan unit Y adalah pada tarikh yang sama. Okey, 8 hingga 9 Jun, 19 hingga 20 Jun. Jadi tempoh pelaksanaan adalah 2 minggu. Jadi bila kita tengok kalender sekolah, kita tengok kalender sekolah, pada 9 hari bulan itu adalah cuti sekolah. Okey, jadi disepakati semua IPG kampus, kita akan ambil kehadiran penuh adalah pada 9/9 hari. Maksudnya bermula 10 hingga 20 hari bulan untuk negeri kumpulan B. Okey, 10 hingga 20 hari bulan itu adalah kehadiran penuh PBS. Okey, 10 hingga 20 hari bulan Jun adalah kehadiran penuh PBS bagi kumpulan B. Okey, macam mana pula dengan kumpulan A yang start 8 hari bulan? Negeri kumpulan A yang start 8 hari bulan, dia perlu ganti yang 8 hari bulan tu.
perlu ganti 8 hari bulan. Sebab apa kena ganti? Sebab 8 hari bulan tu adalah cuti umum. Okey, dalam garis panduan, cuti umum hanya dibenarkan sekali sahaja untuk pengecualian. Okey, kehadiran. Jadi untuk yang hari yang untuk semua kita akan ambil pada 9 hari bulan lah cuti sekolah tu. Tapi disebabkan kumpulan A ni dia ada 2 hari. Maka 8 hari bulan itu perlu diganti dengan penggantiannya bukan pada minggu selepas PBS tetapi secara terkumpul. Satu hari bersamaan dengan 6 jam. Jadi bila satu hari bersamaan dengan 6 jam, penggantian untuk satu hari yang tertinggal 8 hari bulan tu untuk negeri kumpulan A, clear negeri kumpulan A perlu ganti satu hari secara kumulatif. Maka pada 10, 11, 12 anda perlu hadir ke sekolah. Instead of 6 jam, anda kena hadir 8 jam. Okey. Jadi sepatutnya hadir 7.30, balik 1.30, tambah lagi 2 jam hingga kepada 3.30 dan berlangsung selama 3 hari. Maknanya Selasa, Rabu, Khamis, 3 hari tu hadir dan cukup untuk menggantikan satu hari yang tertinggal. Okey. Okey, jadi ada isu pula pelajar yang terlibat dengan kagum. Kagum ni kita dah pindahkan ke lokasi berhampiran dengan IPG. Sekolah dia berhampiran dengan IPG sebabkan ada kagum, jadi telah dipersetujui dalam mesyuarat induk amalan profesional IPG Kampus Ipoh, pengarah dah luluskan bahawa pada 13 hari bulan anda perlu hadir PBS. Okey? Hadir ke sekolah. Petang tu baru bertolak untuk program kagum tu lah. Kemudian pada 16 hari bulan, 16 hari bulan anda dibenarkan untuk mendapat pengecualian, mengisi borang pengecualian PBS, pengecualian PBS Practicum Internship, ada satu borang khas. Mengisi borang itu 16 hari bulan boleh tidak hadir ke sekolah tetapi perlu diganti pada 17, 18, 19 hari bulan secara kumulatif. Okey, saya harap pelajar clear apa yang saya maksudkan ini. Dan seterusnya saya pergi pada bahagian pelajar yang terlibat, unit Y dan unit A. Dan semester ini saya ada seramai 223 pelajar unit Y yang saya perlu perhatikan pelaksanaan PBS dia mesti lancar mengikut garis panduan. Dan unit A 163 orang. Jadi untuk teras ni bahasa Melayu, bahasa Cina, sejarah, muzik dan PSVK. So kita ada pensyarah penyelia tapi kita tak ada mentor untuk pelaksanaan PBS. Jadi bila di sekolah memang anda tak ada cikgu atau guru pembimbing ataupun mentor. Tetapi biasanya guru besar akan attachkan anda dengan kaunselor, kaunselor di sekolah yang akan membantu anda membimbing untuk mendapatkan maklumat-maklumat di sekolah. Seterusnya, ini jadual pelaksanaan macam saya terangkan tadi, 2 minggu dan anda laksanakan pada semester inilah. Dan bilangan kredit adalah 1. Penempatan anda di sekolah rendah. Di sekolah rendah mengikut tagging. Ada pelajar yang tak ikut tagging, tidak. Sepatutnya tak ada pelajar yang tak ikut tagging. Biasanya kita akan hantar di sekolah mengikut tagging. Salah satu sama ada PBS Practicum. Sekiranya sebab waktu praktikum kita tak boleh hantar pelajar ikut tagging apabila pelajar tidak menguasai bahasa ibunda sekolah tagging. Jadi waktu PBS ni lah kita hantar mengikut tagging.
Kemudian pelajar tidak dibenarkan menukar sekolah semasa PBS kecuali dengan kelulusan pengarah. Jadi kalau dah pergi hari pertama rasa macam tak seronok pula pergi sekolah tu. Nak tukarlah sekolah sebelah rumah pula, tadi sebelah kanan nak pergi sekolah sebelah kiri rumah. Tak boleh ikut suka-suka. Tak boleh. Sebab dia perlu ada kelulusan pengarah. Kita yang menguruskan kami unit praktikum yang menguruskan anda untuk penempatan di sekolah ni, kita akan maklumkan pada JPN. Jadi dia bukan simply boleh tukar macam tu saja. Banyak prosedur dia yang kena ikut. Okey, ni yang ni yang saya sebutkan tadilah. Kita maklumkan kepada JPN dan kemudian IPG maklumkan kepada sekolah untuk penempatan, kita hantar ke sekolah. Tadi ada pelajar yang silap mesej saya. Saya nak duk gelak tadi, dia tanya, saya dah dapat ke surat penempatan saya dia dekat sekolah? Okey. Dia tersilap orang. Okey. Jadi pelajar boleh tanya dah. Dekat sekolah dah dapat tak sekolah surat daripada IPG yang memaklumkan bahawa pelajar akan melaksanakan PBS di sekolah berkenaan. Sekolah yang anda pilih. Okey. Kemudian IPG beri taklimat kepada pelajar hari ini. Okey, kami akan juga bagi dokumen yang berkaitan. Okey, kemudian pensyarah memberi tugasan PBS. Okey, sebentar lagi Haji Abu akan berikan tugasan PBS. Okey. Okey, wajaran dia untuk PBS 2. Okey, untuk PBS 2 portfolio dia dah kurang dah markah dia. Wajaran dia. Okey, dah kurang dah wajaran dia 40%. Tetapi untuk laporan kajian lapangan, okey, memberi nilai yang tinggi. Jadi waktu PBS 2 ni kajian lapangan tu bukan buat biasa-biasa saja. Dia memberikan markah yang tinggi ni, 60%. Jadi kalau kajian lapangan anda tidak kemas, tidak jitu, tidak berinformatif, tidak dianalisis dengan baik, maka pengurangan lebih pada kajian lapangan akan menarik markah keseluruhan PBS 2 anda. Okey. Aktiviti masa PBS, pelajar akan melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan. Okey, mendapatkan bimbingan tugasan daripada pensyarah penyelia yang dilantik dan menyerahkan tugasan kepada pensyarah penyelia untuk dinilai, kemudian mendokumentasikan maklumat berkaitan dengan tugasan tersebutlah. Yang 4 ni dulu, 3 ni ke bawah. Maknanya awak dokumentasikan maklumat dulu, kemudian awak akan serahkan pada pensyarah untuk dinilai. Okey. Jadi pensyarah tak akan hadir ke sekolah. Dia tidak akan hadir ke sekolah, dia hanya bimbing anda boleh secara maya ataupun bersemuka. Disebabkan anda sekarang ni berada di luar IPG, so anda tak dapat berjumpa dengan pensyarah, maka anda boleh berhubung dengan pensyarah melalui pelbagai medium maya. Okey. So jangan kata tak boleh nak hubungi pensyarah. Sekarang ni banyak teknologi anda boleh hubungi. Jadi cuba hubungi sampai dapat. Okey. Dapatkan khidmat nasihat daripada pensyarah. Okey, seterusnya tugasan pentaksiran ni saya skip sebab Haji Abu akan terangkan tentang pentaksiran berterusan. Saya terus pergi kepada bahagian nombor 8 kehadiran. Okey. Ni tempoh pelaksanaan 2 minggu. Selepas 2 minggu anda akan diberi masa untuk menyiapkan PBS, tugasan yang kedua tu, ni tugasan yang kedua. Okey, laporan kajian lapangan dan kemudian anda akan perlu hantar selepas daripada tempoh itu ke pensyarah. Okey, untuk dinilai. Okey, untuk kehadiran tolong ambil perhatian. Tolong ambil perhatian, kehadiran adalah prasyarat untuk lulus. Syarat wajib untuk lulus, bukan prasyarat, syarat wajib untuk lulus PBS.
Jadi kehadiran dan markah PB. Dua ni kita akan tengok. Kalau markah PB tu tinggi tapi kehadiran tak cukup, maka syarat lulus PBS tu akan dipersoalkan lah. Maknanya tak boleh. Mesti kena lengkap kehadiran baru boleh kita terima markah PB. Okey, jadi untuk pentadbir sekolah, untuk pelajar, pastikan di sekolah anda rekodkan kehadiran paling kurang 6 jam. Maksimum 8 jam. Okey, dan kehadiran perlu direkodkan dalam buku log ataupun punch card ataupun sistem kehadiran yang sekolah gunakan. Okey, dan mesti dibuktikan. Okey, mesti dibuktikan rekod kehadiran perlu disahkan setiap bulan dan dilampirkan dalam portfolio sebagai bukti kehadiran. Jadi ada dekat bahagian dalam portfolio ada borang kehadiran yang daripada IPG dan anda lampirkan yang rekod kehadiran sekolah. Maknanya sebelum anda balik daripada PBS tu dalam 20 hari bulan tu kan. Okey, 20 hari bulan tu copy dulu photostat dulu maklumat kehadiran anda di sekolah tu, masukkan dalam portfolio. Copy dulu rekod kehadiran yang anda buat di sekolah yang sekolah simpan tu dan kemudian masukkan dalam portfolio dekat bahagian kehadiran. Okey, seterusnya pelajar semasa PBS adalah wajib untuk waktu persekolahan. Wajib untuk waktu persekolahan tau, bukan waktu bekerja pegawai kerajaan. Maksudnya bukan pukul 19 awak masuk. Tetapi di waktu persekolahan, kalau sekolah tu mula 7, jadi 7.20 tu dah datang lah. Sebelum 7.20 tu dah datang di sekolah. Datang ke sekolah sebelum daripada waktu tu. Jangan waktu loceng tu sama-sama naik dengan murid berkejar-kejar masuk pintu pagar. Okey, seterusnya pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan dokumen pengesahan pegawai perubatan. Jadi kalau sakit, bukan kata anda tak boleh cuti. Anda boleh cuti tetapi kena ada pengesahan pegawai perubatan. Okey. Kemudian pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS. Okey, seperti jadual, nanti saya tunjukkan jadual ni. Dan kemudian pelajar perlu mengganti ketidakhadiran melibatkan cuti umum, cuti peristiwa melebihi 1 hari. Yang ni yang saya sebutkan tadi di awal tu. Okey, kemudian penempatan semula pelajar, penempatan semula pelajar di sekolah yang berdekatan dengan IPG perlu dilaksanakan bagi melengkapkan bilangan hari yang tak cukup. Okey, jadi kalau in case berlaku tak cukup hari, anda perlu ganti balik. Kita akan buat penempatan semula dan kena ganti di sekolah berhampiran dengan IPG. Okey, yang ini adalah kehadiran PBS untuk tindakan dan tindakan dia. Jadi kalau 90% ke atas, kita akan tentukan sama ada pelajar perlu lengkap ataupun tidak kehadiran. Okey, kalau 71 hingga 89, pelajar wajib melengkapkan kehadiran dan kurang 70%, pelajar kena ulang keseluruhan PBS. Okey. Jadi jangan sampai yang kurang daripada 70%. Okey, untuk hari pertama pastikan PBS 2 minta maaf ada pembetulan kat situ. Untuk hari pertama PBS, pastikan anda merekod kehadiran di Google Form yang unit praktikum sediakan. Okey. Nanti kita akan share link tersebut dan pastikan rekod kehadiran ni pada hari pertama. Kita ada time stamp kat situ, kita akan rujuklah. Pelajar daftar waktu bila. Kemudian status pelaksanaan PBS. Okey, mesti nak laksanakan PBS 2 kena lulus PBS 1. Okey, dan perlu menyempurnakan setiap fasa PBS untuk menjalani praktikum. Okey, elemen untuk menyempurnakan PBS adalah menyempurnakan PB, melengkapkan portfolio, kehadiran yang 100%,
melengkapkan laporan perkembangan pelajar. Jadi bahagian perkara yang keempat, melengkapkan laporan perkembangan pelajar ni akan dibuat oleh pihak sekolah. Anda akan hantar ke IPG, unit praktikum, untuk kita lihat status adakah anda layak untuk lulus PBS ni daripada laporan perkembangan pelajar yang diberikan oleh pihak sekolah. Okey, kemudian peranan dan tanggungjawab. Okey, pelajar sebelum pergi PBS kena dapatkan maklumat berkaitan dengan PBS daripada unit praktikum. Pastikan anda tahu apa yang ada dalam MK, apa yang perlu dibuat, memenuhi syarat yang dalam garis panduan dan mendaftar kursus PBS. Okey, dah daftar belum kursus PBS dalam items? Okey, bagus. Okey. Jadi pastikan kursus PBS tu anda daftar dulu sebelum anda pergi PBS, sebab kursus PBS ni dia bila anda daftar, anda perlu isi entrance survey. Okey. Dan entrance survey ni akan menyatakan, akan bertanya tentang macam mana anda di awal kursus ini tentang kursus ini. Maknanya adakah topik-topik yang ada dalam kursus ini, anda fahami, anda tahu, jadi anda akan letak level dia tu, 1 hingga 5. Okey. Jadi kalau yang awal entrance survey ni, tolong pastikan anda meletakkan level yang rendah. Bukan kita nak anda letakkan level yang tinggi. Sebabnya bila anda letak level yang tinggi, dia akan menjadikan bahawa kursus ini tak relevan untuk dilaksanakan. Jadi pastikan anda letak 1 atau 2 lah dia punya tahap tu, mengikut kepada persoalan yang diberikan. Bermaksud anda akan belajar sesuatu daripada kursus ini. Mula-mula zero. Mula-mula tak tahu lagi, ataupun mild, pengetahuan dia surface saja, tidak secara mendalam. Tetapi selepas masuk dan mengikuti kursus ini, baru nanti exit survey, anda akan isi 4-5 menunjukkan bahawa ada peningkatan pemahaman, ada peningkatan pengetahuan, ada peningkatan kognitif anda tentang kursus ini, tentang perkara-perkara yang ada dalam kursus ini sewaktu menjalani PBS tersebut. Okey. Jadi jawapan anda ini akan memberi impak kepada keberkesanan pelaksanaan kursus ini untuk pelajar-pelajar lain. Okey, untuk pelaksanaan akan datang semester-semester yang lain lah, pelajar-pelajar kohort yang lain. Okey, semasa PBS anda hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan, dan hari yang pertama tu tolong berbincang dengan pihak sekolah, dengan guru besar. Bila bina kontrak dengan guru besar, pukul berapa nak datang, pukul berapa awak boleh balik. Kemudian awak maklumkan kalau yang negeri kumpulan A, awak maklumkan yang bahawa awak kena ganti secara kumulatif balik 3.5 selama 3 hari. So kena bina kontrak, kena maklumkan kepada guru besar, kena buat perbincangan itu, supaya guru besar faham. Okey, dan juga PK1 juga, sebab pengurusan sekolah selain daripada guru besar, PK1 adalah orang yang akan mengetahui tentang pengurusan keseluruhan cikgu-cikgu ni. Jadi anda berada di bawah pengurusan PK1 juga. Jadi maklumkan kepada guru besar PK1 tentang waktu kehadiran, waktu yang anda perlu kena ganti. Pastikan mereka faham, mereka tahu, dan persetujuan tu didapat bersama. Maksudnya guru besar pun setuju akan apa yang anda maklumkan. Okey? Dan kita tak nak ada isu pelajar kata saya datang pukul 8. Saya datang sekolah pukul 8,
maksudnya pelajar tu dia maklumkan kepada guru besar, dia nak datang pukul 8, dia nak balik cukup 6 jam, dia nak balik waktu tu. Tak boleh. Sebab awak tak mengajar, jadi awak nak datang pukul 8, tak boleh. Awak tetap kena ikut cikgu yang mengajar tu, cikgu yang berada di sekolah itu hadir, ikut waktu sekolah. Okey, kemudian mematuhi etika keguruan, peraturan IPG dan peraturan sekolah. Jadi bila berada di sekolah, ketua anda adalah guru besar. Ikut peraturan dia adalah peraturan sekolah. So ikut peraturan-peraturan yang ada digariskan dan ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, ikut guru besar. Okey, kemudian menyempurnakan tugasan PB, PBS. Kemudian berbincang dengan pihak sekolah tentang tugasan PB yang perlu diselesaikan di sekolah, mendokumentasikan dapatan secara berterusan, dan mematuhi tempoh masa pelaksanaan PB, PBS. Okey, nombor 5, mendokumentasikan dapatan secara berterusan. Jangan lupa waktu PBS anda kena buat tugasan pemerhatian. Okey, bila buat tugasan pemerhatian, bila buat perbincangan dengan individu-individu yang berada di sekolah, pastikan gunakan borang kolaboratif. Gunakan borang tu. Borang tu penting. Setiap hari, sekarang ni awak sediakan berhelai-helai borang tu supaya setiap hari nanti awak boleh catatkan. Awak boleh catat apa tugasan yang awak nak buat hari ni, hari sebelum tu awak dah catatkan. Esok saya nak buat apa di sekolah. Kemudian awak jumpa orang tu, awak catat juga di borang itu. Awak jumpa individu tertentu, awak catatkan di borang itu apa dapatan awak. Okay? Jadi borang tu sentiasa ada bersama awak. Borang kolaboratif. Kemudian refleksi. Setiap satu aktiviti buat refleksi. Okay? Setiap satu aktiviti PBS tu buat satu refleksi. Jadi nanti anda dekat penghujung tu yang ada 2 program yang akan anda pilih untuk anda buatkan kajian, kajian kes. Okey. Kemudian menyerahkan portfolio selepas PBS. Okey, habis PBS. Serahkan portfolio kepada pensyarah penyelia. Serahkan borang kehadiran dan laporan perkembangan kepada unit praktikum selepas 3 hari tamat tempoh PBS. Kemudian andai kata ada pelajar yang tak capai tahap minimum, nanti kita akan rujukkan kepada pihak kaunseling. Jika kita dapat laporan daripada pihak sekolah, ada pelajar yang lemah, so kita akan bawa kepada kaunselor lah, tindakan kaunselor untuk memberi anda motivasi, memberi anda vitamin untuk bangkit semula, supaya positive thinking. Jadi ini adalah semua tindakan pelajar semasa, sebelum, semasa dan selepas PBS. Jadi untuk tarikh-tarikh yang perlu anda patuhi, tadi borang kehadiran dan laporan perkembangan tu lepas 3 hari PBS kan, tetapi kita ambil sehingga 27 Jun, maknanya penghujung minggu berikutnya selepas habis PBS lah. Hari Jumaat tu hari akhir kita terima lagi. Borang kehadiran dan laporan perkembangan pelajar. Pastikan anda hantar. Kemudian portfolio dan laporan refleksi ataupun portfolio dan laporan refleksi untuk tugasan untuk PBS 2, portfolio dan kajian kes akan dimaklumkan kepada oleh Haji Abu bilakah tarikh akhir dia. Jadi nanti lepas ni tengok slide Haji Abu. Taklimat Haji Abu bila tarikh akhir itu. Jadi untuk pengurusan praktikum, kehadiran dengan borang laporan perkembangan ni pastikan hantar secara loose. Yang ini borang original. Hantar borang hard copy ni secara original. Sebelum itu anda buat salinan. Salinan untuk masukkan borang itu dalam portfolio.
Jadi ada dua borang ini yang original hantar kepada unit praktikum, yang salinan masukkan dalam portfolio untuk dihantar kepada pensyarah. Jadi sebelum hantar kat unit praktikum, buat dulu salinan pendua. Tarikh akhir adalah rujuk slide Haji Abu akan terangkan nanti. Dan kemudian untuk laporan kajian lapangan, laporan kajian lapangan, kita ada lampiran dia. PBS ni semua dokumen-dokumen dia ada lampiran yang telah ditetapkan oleh garis panduan. Jadi anda boleh dapatkan dalam borang, dalam drive yang akan kita share nantilah, dalam YouTube. Okey, ini semua borang-borangnya. Saya percaya pelajar semua tahu sebab ni bukan PBS yang pertama. Anda ada lampiran refleksi. Ini untuk PBS 1. Untuk PBS 2 adalah kajian lapangan. Okey, dia ada senarai semak kajian lapangan. Kemudian borang kehadiran PBS, ini untuk lampiran 2, 4. Yang ini pelajar wajib dapatkan tanda tangan guru besar dan cop sekolah. Okey, tanda tangan guru besar dan cop sekolah. Cop sekolah tu cop yang bulat lah. Okey, yang ni laporan perkembangan yang kena hantar secara loose. 1 borang 2, 4, borang 2, 5. Yang ini kena hantar secara loose original kepada unit praktikum. Tarikh akhir dia 27 hari bulan. Okey, tolong hantar secara loose. Tetapi sebelum hantar, buat salinan masuk dalam portfolio. Okey. Dan ni pihak sekolah akan berikan kepada anda untuk diserahkan kepada unit praktikum lah. Kemudian ada borang pentaksiran berterusan. Borang pentaksiran berterusan. Yang ini akan diletakkan markah, jadi awak hanya masukkan borang kosong kat dalam portfolio. Kemudian ada lampiran 28, panduan menulis pernyataan profesional. Okey, sebelum pelajar melaksanakan PBS, ada kontrak profesional yang kena isilah, pernyataan profesional yang anda perlu tulis sebelum, semasa dan selepas. Okey. Kemudian lampiran 29, panduan penyediaan portfolio. Okey, kat sini panduan saja boleh baca apa benda portfolio, kenapa kena buat portfolio, apa ciri-ciri portfolio, apa tanggungjawab anda sebagai penyedia portfolio. Okey. Kemudian kandungan, kandungan portfolio untuk PBS 2 yang ni 210B. Okey, 210B. Okey, dekat sini ada 10 item. Okey, 10 item dan ada ulasan penilai kat bawah ni. Dan tanda tangan penilai, ini adalah pensyarah penyedia lah. Tanggungjawab pensyarah penyedia. Okey, jadi item yang pertama ni adalah maklumat penempatan. Yang kedua, biodata. Okey, ketiga, pernyataan profesional. Keempat, kurikulum. So catat organisasi, bidang tugas panitia semua, takwim semua masukkan dalam portfolio. Dan kemudian kurikulum, instrumen pengumpulan data, kolaboratif. So ni borang yang saya sebutkan tadi tu, setiap hari borang kolaboratif ni isi. Okey, menunjukkan anda buat kerja PBS waktu pelaksanaan PBS. Jadi datang sekolah jangan melenggang-lenggang je. Jangan tengok dengan mata je. Guna borang tu untuk mencatatkan pemerhatian anda. Okey. Kemudian ilmu pengetahuan baru, refleksi dan rumusan. Yang ni borang rekod kolaboratif. Okey, yang awak boleh sediakan sebelum hari esoknya awak nak datang PBS. Maksudnya kalau hari Isnin, awak datang PBS, hari Ahad tu awak boleh letakkan dulu dah isi perbincangan. Boleh catatkan dah supaya dia menjadi satu kerangka untuk awak berbincang dengan individu yang awak nak jumpa tu. Nak jumpa HEM hari ni, nak tanya tentang apa. So awak dah catat kat situ. Poin yang pertama nak tanya tentang bilangan murid, berapa murid yang
lemah, dalam kategori lemah, kategori gagal ke apa ke kan. Jadi awak boleh dah catat dah isi perbincangan. Kemudian dekat bahagian cadangan tindakan tu dah boleh masukkan apa dia dapatan awak lah. Jadi borang ni boleh digunakan apabila awak berjumpa dengan pengurus sekolah, guru pencara, kaki tangan sekolah, murid. Murid pun boleh awak guna untuk isikan isi-isi penting bila awak jumpa dengan mereka. So kat bahagian bawah tu ada tanda tangan, nama jawatan. Kalau jumpa murid, bolehlah minta tanda tangan murid kat situ. Sebab awak jumpa dia. Okey. Jawatan tu tak adalah, kosong lah. Okey, siapa murid tu? Okey, kalau awak jumpa PK, so minta PK tu tanda tangan borang rekod kolaboratif anda. Okey. Seterusnya penulisan refleksi. Okay, kat sini diberikan satu ruang macam ni je, kosong. Sebab apa? Sebab kita tak nak anda terlalu terhad nak menulis situ. Jadi kita bagi kebebasan untuk anda tulis apa benda refleksi anda terhadap aktiviti yang anda jalankan masa PBS. Okey. Seterusnya, maklumat umum sekolah. Kita tata cara lapor diri. So yang ni anda pun tahu sebelum pergi sekolah, telefon dulu pihak sekolah tentang surat penempatan. Dan kalau belum sekolah belum dapat lagi, tolong maklumkan kepada unit praktikal. Nanti kita akan email ke apa ke, dapatkan nombor WhatsApp dia. Kemudian masa lapor diri, daftarkan diri dulu dekat pihak dekat pondok pengawal. Kemudian jumpa guru besar dulu. Jangan terus jumpa cikgu-cikgu kat bawah tu. Jumpa guru besar dulu. Jangan terus masuk bilik guru, cari tempat duduk. Jumpa guru besar dulu. Kemudian perkenalkan diri dengan menyerahkan surat pengenalan diri kepada guru besar, maklumkan kepada guru besar tujuan PBS dan tugasan yang anda kena laksanakan. Okey, serahkan laporan pengembangan pelajar kepada guru besar pada hari pertama. Hari pertama dah bagi guru besar borang ni. Okey. Mana borang? Ni, borang ni. Jadi hari pertama bagi guru besar borang lampiran 25 ni. Tunjuk dulu dekat guru besar. Kalau guru besar bagi tahu kat guru besar bahawa pihak sekolah perlu melengkapkan borang ini sehabis daripada waktu PBS ni, maksudnya hari terakhir PBS anda di sekolah, anda akan dapatkan borang ini daripada pihak pengurusan sekolah, guru besar, untuk mendapatkan ulasan guru besar lah tentang perkembangan anda di sekolah. Jadi make sure hari pertama dah maklumkan supaya pihak sekolah tahu bahawa anda sebenarnya bukan datang tu sahaja, tidak dinilai perkembangannya. Akan dilihatlah perkembangannya oleh pihak sekolah. Okey, supaya nanti dia tak terkejut. Okey, kita juga akan bagi taklimat lah berkenaan dengan ini. Kemudian fail sementara untuk PB, pelajar perlu sediakan fail sementara untuk PBS ni. Okey, sebab dalam waktu anda melaksanakan PBS, anda akan kumpul data dulu. Bila di penghujung tu baru anda buat compilation, mengumpulkan secara tersusun, bahan-bahan pemerhatian anda, dapatan anda, penulisan anda. So letak dulu waktu PBS ni, bawa dulu file transit, letak dokumen-dokumen PBS yang berkaitan. Jadi tak adalah benda tu tercicir. Jadi pastikan dia terkumpul, senang urus. Nanti bila nak buat tugasan, ada maklumat dia. Okey. Kemudian waktu menghantar PBS, pastikan di compile macam dalam gambar tu. Maknanya hantar secara binding tape. Okey, binding tape.
Okey, seterusnya format laporan refleksi. Yang ni untuk tugasan 1 laporan refleksi. Okey, tata cara penghantaran dokumen ke unit praktikum. Yang ini ketua kumpulan akan dapatkan 1 daripada, okey, yang ni kalau ada ketua kumpulan lah kalau satu sekolah tu seorang awak je, jadi 1 borang itulah untuk awak sendiri hantar ke unit praktikum. Okey, segala maklumat kita akan letakkan berkaitan dengan PBS ni dalam site setempat. YouTube IPG Kampus Ipoh boleh dapatkan di portal IPG Kampus Ipoh, pilih unit praktikum, dalam tu ada YouTube lah. Okey, jadi itu saja daripada unit praktikum berkenaan dengan garis panduan. Ada soalan nak tanya tak? Okey, ada soalan nak tanya? Saya cuba tengok dekat ruang chat. Tak boleh buka pula chat saya ni, kenapa? Wait. Kejap saya tengok dekat ruang chat ada tak persoalan. Okey. Ada soalan tak ada? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak serahkan slot berikutnya kepada Tuan Haji Abu. Pada Tuan Haji Abu. Jadi Tuan Haji Abu akan menerangkan tentang PBS. Okey, setakat ni saya nak dapatkan maklumat daripada pelajar. Adakah faham tentang pelaksanaan PBS kali ini berkenaan dengan hari, berkenaan dengan penggantian, berkenaan dengan kehadiran di sekolah, jam berapa, Okey, bagus. Terima kasih semua di atas respon. Dan saya teruskan dengan taklimat. Saya serahkan medium ini kepada Tuan Haji Abu untuk taklimat PBS. Silakan Haji Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey, baik. Terima kasih pada KU Praktikum, Puan Sadatul, Nadia, kepada Pegawai Pengurusan Tuan Haji Nagai serta para pelajar Unit West sekalian. Baik, saya akan teruskan sekejap saya akan teruskan dengan soalan. Tapi untuk pengetahuan kamu, saya dah share soalan dalam grup. Dalam grup WhatsApp, boleh ambil dari situlah. Ada 4 soalan tak dalam grup WhatsApp? Okey, dapat dah kan? Okey. Baik, saya akan mulakan taklimat tentang soalan pengalaman berdasarkan sekolah PBS 2. Pelajar dari kumpulan Y. Okey, saya boleh mulakan? Ya, saya teruskan Baik. Okey, nama kursus ni adalah PRKA 3171. Okey, 3171. Dia untuk program PSMP dan nama kursus adalah pengalaman berasaskan sekolah 2, PBS 2. Kamu dah buat PBS 1, PBS 2 dan selepas 2 PBS ni maka layaklah kamu untuk menjalani praktikum. Okey, lepas ni kamu akan sambunglah dengan praktikum 1 dan praktikum 2 sebelum bergraduat. Okey, kemudian kumpulan yang terlibat adalah kumpulan unit Y lah, bermula pada Y1 sehingga Y9. Kita ada 224, lebih kurang macam tu yang terlibat. Okey, baik. Apa yang kamu kena buat dalam kursus ni sepanjang kamu PBS 2 minggu ni? Okay, ada 2 tugasan yang kamu kena buat. Yang pertama kita panggil dia portfolio. Kita panggil dia tugasan portfolio ni. Okey, bila tarikh mula? 16. Dan bila kena hantar? Hantar pada 24. Nak hantar pada siapa? Kepada kita punya pensyarah kita lah di jabatan. Nanti kita akan dapat tahulah siapa pensyarah kita, ambil hantar pada dia. Bentuk nak hantar, tadi Puan Sadatul dah terangkan panjang lebar bentuk nak hantar dan sebagainya.
Kemudian tugasan yang kedua adalah laporan kajian lapangan. Okey. Kalau kamu perasan benda ni dia jalan macam jalan serentak. Memang macam tu. Kerana masa 2 minggu itulah kita berada di sekolah, kita kena selesaikan semua benda ni. Jadi kita sebenarnya kita sangat sibuklah di sekolah tu pergi dan banyak kerja tugas buat kita yang kita kena selesaikan sepanjang kita menjalani PBS ni. Boleh So, yang ini kita akan mula pada 11 dan kita hantar juga sehari selepas portfolio tu 25. Saya cadangkan kalau dah siap awal tu kamu compile hantar je lah. Okey. Baik, seterusnya ialah apakah objektif pentadbiran berterusan ni? Baik, objektif pentadbiran yang PB ni PBS ni adalah pertama adalah untuk menghuraikan maklumat berkaitan kurikulum dan kurikulum di sekolah secara tersusun dan sistematik melalui pendokumentasian portfolio. Jadi Puan Sadatul ni dah cerita panjang lebar bagaimana apa yang dimaksudkan objektif PBS tu bermula dengan kejaya seorang gurunya, lepas tu membina sikap positifnya, kemudian memahami atau menyesuaikan diri dengan budaya di sekolah, kemudian kita nak mengumpulkan pengalaman, kemudian memahami sistem organisasi. Semua kita nak blind benda tu, nak disekalikan dalam satu dokumen. Namanya adalah pendokumentasian portfolio. Kita akan pindahkan apa yang kita dapat, kita susun mengikut senarai yang dah disediakan dalam YouTube tu, kita masukkan, susun. Baik. Jadi yang kedua adalah memperincikan isu berkaitan kurikulum dan kurikulum di sekolah secara sistematik melalui laporan kajian lapangan. Ini terpisah Yang pertama tadi adalah portfolio 40%, manakala kajian lapangan pula 60% terpisah. Okey, berdasarkan apa yang kita tengok kan pada awal kita datang sekolah tadi, apa yang kita tengok adalah melibatkan kurikulum dan kita kena hasilkan satu laporan kajian lapangan. Okey, nanti kita tengok macam mana nak buat dan apa yang dimaksudkan. Okey, Okey, tugasan 1, pembinaan portfolio. Okey. Dalam tugasan 1 ni, dia melibatkan pemberatan markah 40%. Baik, arahan tugasan adalah pelajar diminta mengumpul maklumat. Jadi bila mengumpul maklumat ni, banyaklah yang kamu kena buat. Okey, apa yang ditakrifkan dengan maklumat ni? Maklumat segala benda lah. Sama ada dokumen ke, gambar ke, data ke, semua tentang maklumat organisasi sekolah ke dan sebagainya, segala maklumat berkaitan kurikulum dan kurikulum, seterusnya menyusun semua maklumat tu. Kita kena susun elok-elok dan kita dokumenkan sangat jelas. Saya rasa dapatkan maklumat dan kita susun dokumen tu dalam bentuk dokumentasi dalam satu portfolio secara sistematik. Bersistematik, tak nak berterabur, susun. Dan penyediaan portfolio PBS yang merujuk kepada lampiran. Dah ada lampiran dah. 2-10B tu garis panduan pengalaman berdasarkan sekolah. Okey, ikut je lah tu. Susun je lah apa yang dia nak. Boleh? Baik. Okey, penyediaan portfolio PBS yang merujuk pada garis panduan pengalaman berdasarkan sekolah. Ini di bawah HP5 lah. Kalau tengok dalam MK tu. Ya. Okay, kemudian menunjukkan motivasi yang amat tinggi melalui penghasilan isi kandungan portfolio yang lengkap, kemas dan susun. Motivasi yang amat tinggi. Ini pun dah dijelas banyak oleh Puan Saratul tadi. Kamu menunjukkan motivasi. Sangat teruja, sangat tak sabar, sangat macam-macam sangatlah pergi ke sekolah. Sebelum ni kamu di IPG sebagai pelajar je kan. Sekarang dah buat mock dah nak jadi cikgu betul-betul. Sebelum ni cuma micro teaching ataupun kawan kita bentang kita dengar. Ini betul-betul kita yang akan orang kata nak jadi cikgu selepas ini. So benda-benda itulah kita kena tunjukkan. Jadi buktinya apa? Buktinya portfolio kita lengkap. Bila dah lengkap, kemas dan tersusun. Jangan buat last minute sebab masa tak banyak, ada 2 minggu je. Okay? Baik. Sekejap ya.
Okey. Arahan pelaksanaan tugas, tugasan. Baik, pertama adalah mendapatkan maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan dan penilaian aspek kurikulum, kurikulum, komuniti, masa kini melalui proses perundingan dengan menggunakan pelbagai instrumen pengumpulan data. Baik. Apa yang dimasukkan dengan maklumat ni? Okey, mendapatkan maklumat. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Mendapatkan maklumat. Segala maklumat yang ada di sekolah tu kamu kena dapatkanlah. Okey. Antaranya adalah pengumpulan data pelbagai sumber. Sama ada daripada gurunya ke, daripada muridnya ke, pada guru besar ke dan sebagainya. Itu segala maklumat lah. Okey, apa tujuan maklumat tu? Okey. Bagaimana kita nak melihat, menunjukkan bagaimana program atau kegiatan dilaksanakan di sekolah. Yang menggambarkan proses pelaksanaan perkembangan penilaian ni. Kita nak tengok bagaimana kan perkembangan dan penilaian aspek kurikulum ni. Kita nak tengok bagaimana pelaksanaan di sekolah dia buat. Kemudian segi perkembangan dia pula kita nak tengok segi perkembangan dia. Perkembangan dia bagaimana pula ia berubah atau berkembang dari masa ke semasa. Kita nak tengok macam mana sesuatu tu kita pergi sekolah. Contoh kan kita nak tengok tentang kurikulum adalah penggunaan dua bahasa kan. Pelajar kena kuasai bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bagaimana kita nak melihat proses tu kan, perkembangan dia dan apa inisiatif yang sekolah buat, program dan sebagainya. Semua tu kita kena record lah. Itu merupakan maklumat. Kemudian bagaimana keberkesanannya diukur, dinilai, penilaian tu kan. Bagaimana satu program yang dibuat di sekolah daripada aspek kurikulum ni, bagaimana kita melihat dia dinilai, keberkesanan dia. Kita melihatlah pemerhatian, mungkin kita ada data, graf ke apa dan sebagainya. Sebab itu kita kena ada hubungan yang bagus dengan staf di sekolah ni. Bermula dengan, kalau ikut Puan Saratu tadi, bermula dengan pengawal tu dah kita kena ada hubungan yang bagus. Sehinggalah pengurusan tertinggi, guru besar, guru-guru kanan dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak dapat sangat banyak maklumat tentang PBS kita ni. Boleh tak setakat ni? Boleh ke? Boleh faham ke? Baik. Boleh faham. Okey lah tu. Okey, saya teruskan lagi. Okey, apa aspek yang nak dinilai? Kan kalau kita tengok aspeknya aspek kurikulum. Okey, dalam kurikulum benda yang kita fokus adalah kandungan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Macam mana kita nak tengok tu dalam kurikulum tu? Kan proses pengajaran tadi kan Puan Saratu pun dah jelaskan juga. Kita tengok sebelum ni kita belajar teori lah, mastery learning lah, macam-macam kan. Tengok macam mana pelaksanaan dalam bilik darjah. Kita tengok, buat catatan. Kita bawa lah segala alat-alat kita untuk rekod dan sebagainya. Supaya kerja tak berulang. Nanti masuk-masuk tapi tak dapat apa. Tu tak nak. Okay, kemudian core curriculum. Apa yang nak dalam kurikulum ni? Okay, apa itu core curriculum? Dia merupakan aktiviti di luar bilik darjah. Pelajar kan di luar bilik darjah seperti apa? Seperti kelab, kemudian sukan, persatuan. Kita kena libatkan diri. Kena tengok. Sebab apa? Hasrat pendidikan kerajaan, pendidikan kebangsaan memperkembangkan individu daripada aspek jeri tu, jasmaninya, emosinya, rohaninya, intelek dia. Jadi kita nak tengok bagaimana kurikulum ni membantu memperkembangkan pelajar kita tu. Anak-anak didik kita di sekolah lah, pelajar kan. Kemudian komuniti masa kini. Apa itu artinya masuk komuniti ni? Saya kena jelaskan sesuatu ni ya. Komuniti ada pelibatan ibu bapa. Siapa komuniti di sekolah? Ibu bapa, masyarakat setempat, agensi luar, dalam pendidikan sebagainya. Apa peranan mereka kan? Banyak komuniti ibu bapa. Contoh kita boleh tengok, kita pergi waktu apa? Contoh di sekolah kalau sukan dah lepas lah kan. Contoh ada hari apa? Sambutan, contohlah kan. Contoh kan bulan Jun ada apa? Okay, saya ambil contohlah hari kebangsaan kan. Ada
Pelibatan komunitas tempat. Kalau tempat tu ada tentera, kamp tentera, contoh kan. PIBG inisiatif panggil tentera masuk kan. Buat pertunjukan kawat contoh, ataupun keselamatan panggil bomba masuk, buat tunjuk kaedah memadamkan kebakaran. Itu pun inisiatif memperkembangkan individu pelajar kita ni, anak-anak didik kita di sekolah ni, daripada segi emosi, rohani, intelek dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah melalui proses perundingan. Jadi kita dapat ni, kita kena berbincang, kita kena buat temu bual, kita kena buat libat urus sama, sesi dialog, tanya guru besar. Banyak kerja yang kamu kena buat, buat catatan, ambil gambar, tetapi bila benda tu dah disusun dengan baik, benda yang banyak jadi sikit. Yang tak ni apa tau? Kita pun pergi sehari lepas hari, kita tak record, kita pun tak ambil gambar, kita pun tak faham pun nak buat. Itu yang last minute tu. Tapi saya yakin dan percaya ini ada PBS 2, tidak ada masalah. Kamu ada pengalaman dah. Okey. Baik, kemudian dan seterusnya instrumen pengumpulan data. Instrumen ni penting. Okey. Apakah dia instrumen yang kamu faham? Okey, antara instrumen yang biasa kita guna adalah borang soal selidik kan. Kalau perlu kamu bedalah borang soal selidik, nak dapatkan maklumat, kita tanyalah kan. Siapa sasaran kalau nak bagi pada cikgu lah edarkan. Ataupun kita temu bual, kita temu bual cikgu kan, boleh tak saya dapat info sikit tentang sukan ni? Betul ke yang budak-budak ni tak suka bersukan? Dia kata betul. Jadi kita dapatlah maklumat. Ataupun contoh macam aktiviti kelab kan, kita nak dapat info kan, kita bagilah soal sidik atau temu bual tadi, proses temu bual. Kemudian pemerhatian, ni penting. Bila sesuatu aktiviti yang kita nak cerap, kita nak tengok, mesti kita berada di situ. Kita tak boleh dengar-dengar je, kita mesti tengok. Contoh proses bagaimana berlakunya co-curriculum tu waktu petang dan sebagainya kan, contoh kan. Ataupun curriculum lah, ataupun apa-apa yang melibatkan co-curriculum dan curriculum, kita mesti berada di situ juga untuk melihat supaya kita faham. Kemudian kalau ada lain-lain analisis dokumen, kalau kita perlu, kita boleh tengok RPH ke, ataupun kertas kerja ke, apa-apa yang sekolah dah sedia, kita boleh tengok sebagai bantu kita untuk lebih faham tentang mendapatkan maklumat tadi. Saya rasa saya dah beri penjelasan yang panjang lebar dah pasal maklumat ni. Okey, boleh ya? Okey, baik. Seterusnya kita nak mengumpul maklumat. Ni penting. Sebab mengumpul maklumat dan diperoleh untuk mengenapasti ilmu atau pengetahuan baharu yang diperoleh dalam proses pengumpulan data ni. Sebenarnya bila kita kumpul maklumat tu saja, bukan kumpul-kumpul saja. Bila dapat maklumat tu, kita akan membuat satu andaian. Kita akan kena pasti ilmu atau pengetahuan baru yang diperolehi dalam proses mengumpul maklumat. Okey? Baik. Antara yang kita boleh buat dalam mengumpul maklumat ni adalah menyusun data. Mengumpul semua data mentah. Kan kita dah dapat kan daripada atas tadi kan. Kita buat soal sidik, kita buat temu bual, kita dapat kita dah dapat data mentah tu kita kumpul. Dan seterusnya kita mengkelompokkan data mengikut tema, kategori, aspek. Kita data dah banyak, kita susun pula. Okey, data ni untuk kurikulum, letak sebelah. Data ini untuk co-curriculum, letak sebelah. Data ini untuk community, letak sebelah. Nanti mudah nanti kita nak guna data tu balik. Kita kumpulkan sebelah. Okey. Dan seterusnya adalah analisis melibatkan kandungan juga, iaitu kalau kita buat temu bual, macam mana kita nak membaca transkrip dan sebagainya, itu adalah kamu belajar dekat jabatan dah kan, kuliah-kuliah. Bagaimana kita nak dapatkan kata kunci dan sebagainya, membantu dalam penulisan kita nanti. Okey. Okey, seterusnya ialah mengadakan sesi kolaborasi dengan pihak pengusaha sekolah, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, AKP, murid-murid, pekerja sekolah dan komuniti sekolah untuk mengenapasti dan mendapatkan maklumat berkaitan pelaksanaan sama ada dasar, program atau aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Ini yang dijelaskan oleh Puan Selatu tadi.
bila kita duduk je kat sekolah tu, kita datang banyak benda yang kita nak kena belajar. Hubungan baik dengan semua orang. Bermula pihak pengurusan, cikgu-cikgu. Tadi saya tertarik dengan Puan Sodatu kata panggil akak, panggil tak boleh. Kita dalam waktu kerja kita panggil cikgu, boleh saya dapat info ni cikgu. Jangan panggil akak, abang, tak boleh. Kamu kena ingat tu, walaupun benda tu kecil tak boleh. Kita di luar sekolah tak apalah. Kadang-kadang melainkan dia yang nak panggil akak je. Panggil lah akak. Panggil abang je, panggil lah abang. Boleh Okey. Baik. Dalam mengadakan kolaborasi ini, artinya kita mendapat membuat hubungan dengan pihak sekolah. Sama ada guru-guru, guru besar dan sebagainya lah. Okey, kalau pengurusan sekolah, siapa yang kita nak buat kita berkolaborasi? Mestilah guru besar atau GPK atau kaunselor. Kalau guru-guru mestilah guru-guru mata pelajaran ataupun guru-guru penasihat kurikulum. Sebab target tu kita kena ada. Kalau tidak kan kita buat kolaborasi tapi kita tak dapat tu data yang kita nak tu. Faham tak? Kalau kita nak data melibatkan kurikulum, kita kena uruskan betul-betul dengan penasihat kurikulum. Dia banyaklah data. Dia akan bantulah kita. Kalau AKP, siapa AKP? Anggota kumpulan pelaksana. Mungkinlah kita nak maklumat ataupun segala maklumat daripada kumpulan AKP ni. Siapa AKP? Di sekolah, dia terdiri daripada kerani, pembantu makmal, pustakawan. Dia bukan cikgu. Jadi kita boleh dapatkan info juga. Kalau murid tentulah pelajar-pelajar yang pelbagai peringkat. Okey, sama ada jawatan kuasa, kalau ada jawatan kuasa pelajar, ada pengawas pusat sumber, segala pengawal yang ada tu jumpa, sembang, ambil gambar, tanya maklumat dan sebagainya. Okey, pekerja sekolah, ni termasuk tadi, penjaga keselamatan, tukang kebun dan sebagainya. Jadi kan kita kena membuat kita kena, orang kata, pergi sekolah ni kena ringan mulut sikit lah. Jangan duduk dalam komuniti kita, duduk senyap. Kita pun tak tahu nak buat apa. So kita kena proaktif. Yang bestnya adalah kita kena ada macam carta gancat. Kan memang kita minta kan. Kita kena ada satu macam kita punya kita rancang nak buat apa supaya tidak tertinggal. Kita dah balik ke IPG ataupun dah masa nak hantar, ada banyak benda yang tak dapat info. Okey. Baik. Seterusnya adalah dalam kolaborasi ini kita nak mengenal pasti dan mendapatkan maklumat. Baik, kita nak kena pasti adakah maklumat yang kita dapat tu kita nak kena pasti dari segi pandangan dia, keperluan dia, isu dan cabaran daripada segala yang kita dapat tu. Dan kita nak dapat maklum balas terhadap pelaksanaan semasa. Kan kita dapat maklumat, kita dapat balik maklum balas. Contoh adalah masalah disiplin pelajar kan. Jadi masalah disiplin pelajar ni memang masalah yang berat di sekolah. Apakah yang pihak sekolah buat? Contoh kan. Okey, dia buat dengan kerjasama kaunselor pelajar, dia buat satu hari seminar ke, kursus ke dan sebagainya. Kita nak tengok benda tu. Daripada masalah isunya sehinggalah tindakan yang dibuat dan apa jenis tindakan dan apakah impak daripada pelaksanaan bengkel ke kan atau ceramah ke kan tentang perubahan disiplin di sekolah kan. Contoh. Okay, nanti kamu ada banyak masa di sana, bolehlah tengok. Ada banyak benda yang kamu boleh tengok. Okey, seterusnya ialah dapatkan maklumat. Okey, kemudian mengumpul. Okey, mengumpul ni cadangan penambahbaikan lah. Cadangan penambahbaikan bagaimana kamu nak buat dan sebagainya. Okey, dan seterusnya adalah dasar pelaksanaan sama dasar atau program atau aktiviti dilaksanakan di sekolah mendapat berkaitan pelaksanaan dasar. Okey, dasar ni kan lebih kepada fokus ni tentang dasar-dasar pendidikan. Dasar apa yang KPM nak sekolah buat di sekolah. Contohnya adalah
dasar pendidikan digital. Kita tengok bagaimana pendigitalan di sekolah tu berlaku kan. Bagaimana. Kemudian kalau apakah sumbangan pihak pengurusan tertinggi, contoh dia buat kursus lah, dia panggil konsultan datang ke, tak kisahlah macam mana, ataupun dia lantik dalam kalangan expert cikgu-cikgu di sekolah membantu peningkatan dasar pendidikan digital ni. Dia luas dalam dasar pendidikan digital ni, kamu boleh baca sebenarnya, buat searching, tapi itu antara sub dia lah kan. Kamu boleh tengok bagaimana dia buat. Ataupun dasar sifar plastik dekat sekolah, ada sekolah dia tak nak buat dasar sifar plastik. Datang sekolah dia tak nak dia bawa bekas makanan, habis makan dia bawa balik bekas, dia bersihkan dia tak bawa polisterin dan sebagainya. Banyak rasa-rasanya. Ataupun program yang di sekolah biasa, program apa yang merupakan dasar, seperti Linux, program Linux. Semua tengok apa itu program Linux, bagaimana dia bermula, bagaimana cara dia berjalan dan apa tujuan, kena tengok semua. Ataupun PBS. Apa itu PBS kan? Apa itu Nilam kan? Apa itu PBD ataupun sekolah amanah, ada banyak lah. Kita tengok dasar-dasar tu. Ataupun aktiviti yang biasa sekolah kena buat antaranya lah hari co-curriculum. Kebetulan kamu pergi ada hari co-curriculum, memang best lah. Tengok pada mula macam mana dia set up, kemudian ambil segala gambar-gambar, siapa yang terlibat kan, tengok kerja, dah complete lah semua. Ini sebab apa saya kata semua benda ni ini semua adalah berjalan serentak untuk tugasan 1 dan 2. Dalam tugasan 1 menyediakan portfolio, tetapi apa yang saya jelaskan tadi adalah lebih kepada tugasan 2 nanti. Kita nak membuat apa? Kita nak buat kajian lapangan kita tu lah kan, dalam tugasan 2. Jadi dalam tugasan 1 ni, semasa menyediakan portfolio tu, kita dah serampang 2 mata sampai menyiapkan segala portfolio kita dah ada bahan untuk menyiapkan tugasan 2. Okey, iaitu laporan kajian lapangan. Jangan kita buat satu je, tak kamu berjalan serentak. Sebab itu tadi, perasan tak saya kata, kita ada proses mengumpul maklumat tu, kita asingkan maklumat tentang co-curriculum kita letak sebelah, kurikulum kita letak sebelah, community kita tak sebelah, supaya nanti kita boleh capai dengan cepat. Kita jalan sekali tau, jangan buat portfolio habis baru nak dak. Kalau kamu tengok tarikh tu dia memang bertindih. Sebab itu kamu kena buat serentak. Okey, ataupun lagi tentang aktiviti ni, kem kepimpinan lah, kecemerlangan lah, tak kisahlah buat. Okey, yang keempat adalah menyediakan portfolio. Yang ini tadi Puan Saratu dah jelaskan dengan panjang lebar, berdasarkan kita perlu merujuk seperti dalam lampiran 2 sengkang 10A ni di bawah garis panduan. Nanti kita boleh dapatlah di dalam YouTube sana, tengok ada saja PBS unit Y tu, itu kita punyalah, dah dapat segala maklumat kat situ. Okey, isi kandungan portfolio perlu menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan dan penilaian aspek-aspek kurikulum, co-curricular, komuniti dan dasar pendidikan masa kini. Ada 4 tu kena masukkan. Dan portfolio perlu dibukukan mengikut susunan seperti lampiran 2 sengkang 10A. Artinya kita susunlah balik ikut template yang telah disediakan oleh pengalaman berdasarkan sekolah ni lah, garis panduan ni. Okey, setakat ni boleh faham tak? Sebab saya macam tengah 2 sekali. Boleh ke? Masih dengan saya ke? Okey, sangat bagus. Okey, Tuan Haji Nakai dah share dalam chat tu. Site untuk YouTube tu, boleh tengok nanti. Okey, dah tak banyak dah sikit je. Lagi, okey, tugasan yang baik. Dalam menghasilkan tugasan yang baik, tugasan 1 portfolio ni pelajar boleh menunjukkan kepada mengumpul maklumat dengan lengkap berdasarkan lampiran. Tengoklah, jangan ada yang tercecer, semua ada masukkan. Masukkan. Kalau ada biodata kita kan, lengkapkan. Ada gambar, masukkan gambar yang terkini. Jangan kamu ambil gambar yang tak sesuai kan. Masuk gambar yang sesuai. Menunjukkan keupayaan mempersembahkan maklumat yang diperolehi dengan menggunakan pelbagai visual seperti gambar, lakaran, seni lukisan, carta dan graf yang sesuai untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. Kerana apa?
apabila pihak ketiga tengok, pensyarah lah kan, tengok oh boleh faham lah dengan jelas, kamu dah sediakan gambarnya, ada lakarannya juga, ada carta dan ada diagram dan sebagainya, selengkap lah kan. Jangan kita melaporkan sesuatu maklumat yang tak lengkap, gambarnya tak ada, contohlah kan, datanya tak ada kan, data tu sama ada graf dan sebagainya tak ada, macam mana orang tak faham. Okey. Yang keseterusnya adalah menunjukkan upaya mengorganisasi maklumat yang diperolehi dengan menghasilkan portfolio yang tersusun, sistematik dan mudah diakses, isi perkembangan dan pelayanan aspek-aspek kurikulum dan kurikulum jelas saya tak perlu hurai, dan menunjukkan motivasi yang tinggi dengan penghasilan portfolio yang menepati kehendak soalan dan menggambarkan kesungguhan yang amat tinggi. Penghasilan isi kandungan portfolio yang sangat lengkap dan berdasarkan lampiran 2 sembang 10B dan sangat kemas dan tersusun. Ini sangat penting lah. Dia sebenarnya bila portfolio tu dihantar, kita boleh kenal dah tau. Sebab itu dia ada beza markah. Orang ni dapat A, orang ni dapat A+, A, B. Kenapa? Bahan yang dihantar tu, dia boleh menunjukkan diri kita, the true colour. Cuba kat praktikum kan, kita boleh nampak watak sebenar kita. Kalau kita buat alai-balai, last berjanji ada sudah, so itulah diri kita kan, itulah diri kita, watak kita sebagai seorang guru kan. Kita mesti tunjuk yang kerja kita ni sangat lengkap, sangat menepati masa dan sebagainya. Sehingga saya tak perlu banyak benda ni, kamu pun faham. Okey, seterusnya ialah tugasan 2. Yang ni 60. Tugasan 2 namanya laporan kajian lapangan. Kalau kamu perasan dalam saya menerangkan tadi tugasan 1, saya dah sentuh-sentuh dah. Okey, apa hasrat kita? Pertama sekali untuk menghasilkan satu laporan hasil pemerhatian ataupun kajian lapangan dengan menganalisis isu berkaitan kurikulum dan kurikulum dan kurikulum ni. Baik, kita nak tengok kajian lapangan tu. Okey, baik, kan tadi kita ada banyak isu. Okey, ada banyak benda yang kita nak perhatikan. Baik, jadi kita kena mengadakan perbincangan secara bersama dan menyuruh dengan semua pihak di sekolah untuk mendapatkan maklumat sebenar dari aspek sudut tentang bagaimana sesuatu dasar atau program atau aktiviti itu dijalankan. Sama ada ia berkesan ke, bermasalah ke atau perlu ditambah baik. Kita ni macam orang tengah-tengah lah. Kita tengok mula-mula, kita tengok tengah dan kita tengok hujung. Dan kita akan buatlah satu refleksi ataupun kita buat satu rumusan. Sama ada dia perlu ditambah baik, kalau tambah baik kita berilah cadangan dia. Boleh? Okey? Baik. Secara individu, pelajar dikehendaki menghasilkan laporan hasil pemerhatian kajian lapangan dengan menganalisis isu berkaitan kurikulum dan kurikulum. Okey, yang pertama sekali, kamu kena kenal pasti isu. Apakah isu yang hendak kamu kaji? Apakah isu yang hendak kamu bawa dalam tugasan ni? Jangan banyak sangat. Ambil satu isu daripada kurikulum dan satu isu pada co-kurikulum. Okey? Jadikan bila dah ada isu, pada isu itulah yang kamu kumpul segala data yang berkaitan. Sama ada pemerhatiannya, soal sidiknya, temu bualnya, satu lagi apa? Okey, yang mana yang berrelated dengan ni semua kamu dah mula susun dah. Dengan melihat dokumen dia, dengan melihat siapa yang terlibat dan sebagainya, sehinggalah kerja kamu dah sediakan dah. Okay. Isu kurikulum tadi saya dah ceritakan, contoh macam disiplin kan. Okey, bilik darjah. Okey, contohnya pelajar tidak berminat matematik. Satu isu juga. Betul ke? Kalau betul, kalau itu pun ni kamu bolehlah tengok apakah sekolah buat apa. Kan kadang-kadang sekolah kita pergi naik tangga tu dia ada survey. Itu pun inisiatif. Boleh survey kan di tiang-tiang, di kantin, di mana kan. Lepas tu buat pula hari matematik. Benda-benda tu kita susun lah. Kita ambil gambar. Ambil tangga ada tanda apa operasi darab kan. Ambil dekat kantin ada operasi tambah dan sebagainya kan. Bahagi.
ambil. Menunjukkan environment di sekolah tu sangat menyokong. Tapi isu tu kita kena tengoklah, kena berkaitan lah dengan dasar tu tadi. Kemudian co-curriculum juga. Satu murid satu sukan ke, ataupun pelajar tidak berminat dengan aktiviti co-curriculum. Tak kisahlah apa isu, kita kumpul maklumat. Sebab itu benda ni kena jalan serentak. Kita datang yang pertama tu kita dah kena pasti isu dulu. Supaya kita dapat data, susun data, cari maklumat berkaitan dengan isu tu. Nanti supaya di hujung kita nak buat laporan kajian lapangan kita mudah. Kan? Dan kita dah kelaskan dah tadi, di awal kita dah kelas dah. Kita kata, okey, ini isu co-curriculum. Contoh bahan-bahan tentang co-curriculum. Ini curriculum, kita susun. Baik, penulisan mengikut format laporan seperti lampiran 2, sempang 2, garis panduan pengalaman besar sekolah dengan penggunaan tata bahasa yang tepat dan penyampaian yang jelas serta senang difahami. So, 20% kat situ. Okey, kalau kita tambah 40 dengan 20, so kita ada 60%. Baik. Okey, di sini ada masalah tak? Boleh tak? Isu semua okey? Boleh dapat? Okey, good. Ya, okey, kita kena jelaslah. Okey, melakukan pemerhatian terhadap pelaksanaan kurikulum. Contoh pengajaran dan pembelajaran. Kita duduk bilik darjah, tengok, jumpa ketua penantian, jumpa guru kanan, jumpa pelajar. Kita buat satu proses lah. Satu proses yang panjang tu. Dan kurikulum juga, aktiviti luar bilik darjah. Okay, ya. Baik, seterusnya ialah okey, dah. Kemudian kita tengok arahan pelaksanaan tugasan. Okey, kalau kurikulum tu, kurikulum dengan memilih satu daripada berikut. Kita pilihlah. Kalau isu kurikulum mungkin melibatkan perancangan dan pelaksanaan PDP. Ataupun pendekatan dan strategi pengajaran, kan? Ataupun pengurusan dan kawalan kelas. Ini cadangan ya. Bahan bantu mengajar inovasi atau pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Siapa saya nak petik ni? Lupa dah nama unit Y. Kejap ya. Tak apalah. Okey, apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif ialah kesamarataan pendidikan kepada semua pelajar, tak kira lah pendidikan sama rata lah, semua orang dapat hak untuk belajar kan, termasuklah pelajar kurang upaya. Okay, kalau pelajar kurang upaya kan, dia adalah guru dia kan, kemudian bahan yang ada akses tak sama dengan kita. Okay, boleh tengok juga pentaksiran dan penilaian, refleksi program kurikulum yang berkaitan dengan dasar pendidikan. Contoh, SKPM, Add Quality Sekolah TN15 PBL. Saya dah jelaskan tadi kan. Okey, untuk kurikulum pula, pilih satu daripada berikut. Sama ada perancangan dan pelaksanaan aktiviti kurikulum. Kolaborasi community. Tadi pun saya dah jelaskan bagaimana PIBG itu terlibat dalam sekolah. Banyak sekarang memang banyak tau. Sebab itu kalau kita tengok sekolah-sekolah yang bagus PIBG dia, kan, dia jadi sekolah tu sangat mendapat sokongan sebenarnya. Saya ada pengalaman sedikitlah, contohlah. Satu sekolah tu bila cuti sekolah, cuti penggar kan, tahu tak apa yang PIBG bagi pada guru-guru sebagai menghargai jasa guru-guru? Dibawanya cikgu ni berjalan ke luar negara. Tambang, hotel, makan ditanggung penuh oleh PIBG. Nampak? Itu contohlah kan. Ada banyak lagi macam hari sukan. Mereka, cikgu hanya uruskan acara balapan, acara padang, segala persiapan dengan rumah sukan, kemah, makan minum, semua PIBG yang support. Dia orang datang pasang dan sebagainya. Nampak tak? Dia membantu. Itu yang kita nak tulis tu. Kan? Itu yang kita nak tulis di hujung nanti, apakah penambahbaikan, apa kekuatan yang kita nak tulis dalam laporan kita. Kemudian pendidikan inklusif saya dah jelaskan tadi, dan akhirnya program kurikulum yang berkaitan dengan dasar pendidikan. Okey ya. Okey. Baik, dan tugasan yang baik harus punya kriteria yang
yang berikut. Dapat mengenal pasti isu yang relevan. Pastikan isu yang kamu pilih itu betul-betul isu. Kadang-kadang kita yang create isu tetapi dia bukan isu yang boleh dikaji. Yang bestnya ialah isu tu kamu boleh tanya kamu punya pensyarah lah. Cik, kalau saya buat macam ni okey tak cik? Puan, saya buat macam ni okey tak? Doktor, saya buat macam ni dah okey isu ni. Kalau okey, minta dia pandangan dia dan sebagainya dan apa yang saya kena buat dan sebagainya. Mudahlah sikit. Okey, di sekolah melalui pelbagai kaedah sama ada pemerhatian, temubuan dan analisis dokumen. Dan dokumen ni kita dapat dekat dokumen tu. Ketua kerja dia lah, kan, segala laporan kita dapat. Kalau perlu ambil gambar, minta kebenaran lah semua benda tu. Kita datang sebagai pelajar, tak ada masalah. Ia melibatkan proses memahami isu, mengenal pasti corak atau trend dan membuat inference. Baik, yang kedua menunjukkan kemahiran menilai kekuatan dan kelemahan program atau serta cadangan penambahbaikan yang amat relevan berdasarkan maklumat dan data. Okey. Ini kita pandai, kita ada keupayaan, kita mampu membuat cadangan penambahbaikan. So kita nak buat semua benda ni, kita kena ada content knowledge lah. Kita ada pengetahuan lah. Kalau kita tidak ada pengetahuan, macam mana kita nak buat penambahbaikan? So kita kena buat pembacaan. Kita kena buat pembacaan, kita kena buat homework sikit lah. Kita kena faham isu yang kita nak kaji tu supaya tepat. Supaya tepat. Jangan nanti kita penambahbaikan kita bagi bukan menambahbaikan, menyusahkan, tak mahu macam tu. Nampak kita ni matang. Selepas kita merujuk, menurut kajian orang lain ke tulisan orang lain dan sebagainya, kita bagi cadangan penambahbaikan. Seterusnya penulisan mengikut format. Ini biasa, lampiran 2/2 garis panduan PBS dengan menggunakan tata bahasa, tidak ada kesalahan ejaan, yang tepat dan dapat menyampaikan dapatan kajian dengan jelas serta difahami. Okey, panjang laporan 1,800 patah. Tidak termasuk rujukan atau satu kajian lapangan, isu kurikulum plus minus 900 dan isu kurikulum 900. Jadi dua isu 900 tambah 900 lebih kurang 1,800 patah. Kamu kena sediakan. Okey. Ini adalah lampiran tadi. Lampiran 2/2 untuk laporan kajian lapangan. Okey, kajian yang difokuskan dalam panduan kita kena jelaskanlah. Kemudian kalau kita pilihlah satu, contoh adalah melibatkan pengurusan dalam kawalan kelas. Yang ni kita dalamlah benda melibatkan kurikulum dan kurikulum pilih satu. Kemudian objektif kajian. Kita jelaskan apa tujuan kajian kita ni, kan. Kita kena jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian kaedah kajian. Kaedah kajian ni kita kena masukkanlah. Lokasi kajian tu kita buat kat mana, kaedah pengumpulan data kita buat macam mana, pemerhatiannya ke, temubuannya, soal sidiknya, sampel dia siapa, instrumen kajian dia macam mana. Semua benda-benda kita kena ambil kira. Kemudian kawasan kajian. Tadi dah jelaskan dapatan kajian. Dapatan kajian ni macam mana kamu buat laporan hasil pada pemerhatian tu. Kan? Dan apakah yang berlaku dalam pelaksanaan kurikulum dan kurikulum? Kamu nampak benda tu, apa yang berlaku? Sebenarnya apakah isu atau kekangan yang timbul? Kamu nampak kan? Dalam dapatan kajian. Kemudian kamu buat analisis atau huraian. Boleh juga kamu boleh menggunakan bentuk grafik dan sebagainya. Nampak kamu tu matang. Ada isu, kamu dah kena pasti, kamu boleh gambarkan dalam bentuk grafik, jadual dan sebagainya, buat perbandingan sebelum, semasa, selepas. Benda-benda tu nak nampak. Kemudian seterusnya adalah cadangan dan penambahbaikan. Kan? Buat cadangan dan penambahbaikan, tetapi nak buat ni mesti kita kena rujuk yang lain juga. Kemudian kita buat rumusan, kemudian kita buat rujukan tu penting ya. Rujukan tu mesti senaraikan sumber rujukan mengikut gaya APA Malaysia lah, cara kita boleh rujukan. Kemudian dalam lampiran tu dalam lampiran kita kena lampirkan semua tau. Katakanlah kita membuat kajian, kita membuat laporan kajian tentang kurikulum kan, kita kena sediakan, kita dah buat borang soal sidik contoh kan, atau temubuan, segala dokumen tu kita kena lampirkan lah. Kita lampirkan sekali. Kemudian gambar aktiviti kita masukkan juga. Dan jadual atau dokumen sokongan kita masukkan juga. Dan ke-10 ada jadual kerja. Jadual kerja ni artinya bila kita mula dan bila kita akan tamat. Kita sediakan.
Okey, ini adalah lampiran. Saya ingat saya tak perlu jelaskan kod, biodatanya, kemudian ada aspek kurikulum, jenis instrumen yang kamu nak guna tu kan, kemudian perbincangan dengan pengurusan sekolah, perbincangan semua ni kolaboratif. Perkara okey. Perkara 7 adalah kolaboratif, ada perkara yang ke-8 adalah ilmu pengetahuan baru. Apa yang kamu dapat? Pengetahuan baru. Pemerhatian, semak, temu buah, kemudian refleksi, rumusan. Siaplah. Ini kandungan portfolio. Okey, kemudian Q&A. Dah habis, selesai. Okey. Ada apa-apa soalan? Kalau saya tak boleh jawab, mungkin Haji Nakai masih dengan saya ke? Tuan Haji ada lagi. Puan Seratul ada tak? Pun KU boleh bantu. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, saya sampai sini saja. Ada soalan tak? Macam tak ada je. Faham kot? Puan Seratul pun ada. Okey. Kalau ni insyaAllah Puan Seratul akan bantu juga. Okey. Okey, kalau tak ada apa, daripada saya, Puan Seratul dan Haji Nakim juga, kami ucapkan selamat ber-PBS lah. PBS elok-elok, jangan ada timbul isu apa-apa. Sekolah yang pergi tu biasanya sekolah kat rumah kan. Jangan pindah pada sekolah kiri, pergi sekolah kanan, belakang. Asyik pindah sekolah je kan. Jadi macam mana? Kita 2 minggu je. Mesti berlapang dada, seronok nak pergi. Tak sabar nak pergi kan. Tak sabar nak pergi. Okey, saya pun rasa cukup lah kot. Saya serah balik kepada Tuan Haji Nakai. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Abu. Okey, kita buat pengurusan. Saya tengah copy link. Saya akan berikan 2 link. Pertama, tentang kehadiran. Pastikan semua isilah. Saya dah minta screenshot. Pastikan adalah screenshot tu print screen atau screenshot berdasarkan terlalu banyak ni sampai mata pun nampak naik juling. Pastikan ada screenshot on camera screenshot. Sebelum tu saya dah semak banyak kali ada 14 orang pelajar yang saya gagal kesan. Mana ke lain. Saya ada 14 orang saya gagal kesan. Jadi 14 orang ni kalau ada kat sini boleh tak angkat tangan ke apa ke. Ini saya gagal kesan lah. Okay, mungkin ada yang saya kesan, ada yang keluar masuk itu saya faham lah. Mungkin kerana line ke ataupun tak masalah teknikal dan sebagainya, itu tak ada masalah. Kalau 14 orang ni, kalau kata tak sempat nak respon kat sini, boleh WhatsApp saya, hantarkan bukti kehadiran anda, iaitu screenshot ni lah. Okay, dan ini yang terakhir. Kehadiran dan juga senarai pensyarah penyedia. Senarai pensyarah penyedia saya ingatkan ini belum dapat pengesahan pengarah, tapi ini sebagai dalam bentuk draft, kita sebagai orang kata apa, panduan. Dan saya minta jangan hubungi pensyarah dulu sebab pensyarah belum dimaklumkan, tapi ini sebagai pemakluman. Okay, saya masukkan link dalam ruangan checkbox. Lambat sikit. Okay, sudah keluar. Okay, tengok ruangan checkbox untuk kehadiran taklimat dan juga pensyarah penyedia PBS. Campur senarai itu unit A dan juga unit Y. Jadi unit A punya sebelah bawah. Kita tengoklah jangan pula tiba-tiba cik, apa Haji, cik boleh ke saya nak tukar pensyarah? Ketetapan pensyarah penyedia bukanlah apa suka hati boleh tukar tak. Ini ada ketetapan daripada jabatan sendiri. Kami cuma tolong bantu menguruskannya saja. Okey, itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa soalan, mungkin sebab kita dalam mood raya haji dah on ni, mungkin banyak perkara yang kita tak boleh nak fikirkan. Kita cuma terfikir esok nak merendang, mungkin esok kita nak mencari ayam, nak ayam ketupat ke, nak cari ayam untuk direndang ke, nak tunggu, nak tengok, nak tunggu kehadiran apa lembu korban dan sebagainya. Mungkin mood raya tu masih lagi on.
Nanti tengoklah soalan, juga kalau ada apa-apa soalan boleh PM tepi lah. Dan saya tak bukalah sesi soalan sebab kami ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Jika ada apa-apa soalan boleh PM tepi Itu saja daripada saya, daripada Pak Haji Abu dan juga daripada Puan Sadatul. Kami di Unit Praktikum mengucapkan berbanyak terima kasih. Itu saja daripada kami. Jaga keselamatan, jaga kesihatan musim perayaan sehingga kita berjumpa lagi semasa pengantaran dokumen nanti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih, Cik. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Thank you. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Terima kasih.